setia menjadikan IKIM FM pilihan utama anda. IKIM FM 25 tahun inspirasiku. IKIM FM, Ashraf Jalil. Masih lagi di dalam Kembara Inspirasi. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di dalam rancangan Islam Agamaku, yang mana hari ini kita nak membincangkan tajuk yang sangat dekat dengan hati kita, iaitu ujian penguat iman. Bersama dengan tetamu istimewa kita, jauh kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita, yang mana tetamu kita ni secara dalam talian bersama dengan kita, iaitu kita bersama dengan Puan Stella Stephen ataupun Nur Wafa Abdullah, seorang pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Assalamualaikum Puan, sihat? Alhamdulillah, Puan? Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Selamat Hari Puan. Ya, selamat Hari Raya. Masih raya lagi kan? Alhamdulillah. Masalah sikit lagi nak raya. Di penghujung Syawal kita, Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita nak dengarkan perkongsian daripada Puan Wafa tentang ujian kita ni sebagai manusia kan Puan kan. Macam mana ujian hidup ni boleh menjadi satu medium untuk kita kuatkan iman seseorang tu. Yalah, kadang-kadang macam saya pun ada ujian, pendengar-pendengar kita pun ada ujian. Jadi khususnya kita nak kongsikan kepada saudara-saudara baru kita ni tentang ujian itu adalah penguat kepada kehidupan kita Puan. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suara saya jelas juga kan? Saya harap jelas lah, sebab kita berada di seberang sana dan seberang sini. Iya, jelas insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Okay, pertama sekali, terima kasih sekali lagi lah kepada IKIM FM sebab sudi menjemput sekali lagi lah untuk berkongsi lah tentang saya kira dia baca satu sesi khusus lah kita berbincang tentang mu'alaf kan. Sebenarnya saya bukanlah orang yang kita bilang yang pakar pun, tetapi Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ke-10 lah menyantuni para mu'alaf di Hidayah Center Foundation Sabah. Okey, jadi insyaAllah saya mau kongsi sedikit lah tentang ujian ini. Hari ini kita punya tema adalah ujian penguat iman kan. Okey, jadi saya suka kongsikan begini kepada para mu'alaf yang baru kita misalnya yang kita sedang menguruskan, dia mahu syahadah lah. Maksudnya dia mahu kita bantu untuk diuruskan urusan syahadahnya. Saya ingat lagi soalan yang saya ditanyakan pada ketika pertama kali saya syahadah. Jadi soalan yang ditanya itu adalah, apa perasaan Wafa ataupun Stella setelah syahadah itu? Selalu saya dengar macam ni, orang cakap, saya rasa sangat bahagia, saya rasa sangat lega. Saya rasa yang sama jugalah. Tapi di sebalik rasa itu, sebenarnya saya tahu sesuatu bahawa setelah saya masuk Islam ini, itu adalah kelegaan yang mana saya telah beriman kepada sesuatu yang saya sangat imani, iaitu Allah. Namun saya yakin setelah masuk Islam ni bukan bermakna saya ni akan hidupnya akan tenang-tenang sahaja, bahagia sentiasa kan. Mesti ada ujiannya. Itu yang saya percayalah waktu itu. Dan kemudian bila menguruskan para mu'alaf yang baharu ini, saya selalu ingatkan ini juga. Saya biasa akan tanya jugalah, kita biasa akan tanya apa perasaan kamu, dan kemudian dia gembira. Dan kemudian kita bukan joy killer, tapi kita mau mengingatkan lah, sebab kita tidak mahu mu'alaf itu dia salah faham. Maksudnya salah faham itu adalah bila dia masuk Islam, semuanya akan settle. Contoh, apabila saya ada masalah, maksudnya masalah yang ialah ada masalah apa-apalah, terutamanya keuangan dan sebagainya, kita mahu mu'alaf faham bahawa masalah itu tetap akan datang, namun
bukan yang kita maksudkan yang terus macam kalau kita ada masalah keuangan, Jabatan Agama akan terus bagi duit ni. Kita tidak mau mualaf ada persepsi macam itulah. Jadi tujuan kita memberitahu begitu adalah supaya biasanya saya akan bagi tahu macam ni, saya cakap setelah kita masuk Islam sebenarnya ada nikmat-nikmat yang hadir. Ujian itu sendiri, ujian itu adalah nikmat lah. Dan saya ingatkan selalu dengan diorang, saya kongsilah ayat daripada surah Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2, iaitu apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi ketika kita menyebut syahadah itu sendiri, kita mengatakan saya telah beriman kepada Allah kan. Itu kita mengakui lah, maksudnya kita sedang mengaku. Tapi macam mana yang betul-betul kita mau pastikan ya betul-betul saya beriman ini kalau belum kita diuji. Maksudnya ujian itu adalah mau bagi tahu dengan mualaf itu ujian itu datang untuk mau kasih confirmation lah kepada kita memang benar kita confirm lah tu iman kita itu sah lah tu. Dia memang sah lah masuk Islam kan, confirm lah masuk Islam. Maksudnya yang iman itu sendiri supaya dia lebih faham lah. Baik, jadi bila kita sebut tentang iman ni kan, mungkin ujian itu sendiri pendengar-pendengar kita ataupun saudara-saudara baru kita, dia nak Puan Wafa untuk berikan contoh ujian yang paling mencabar lah. Mungkin daripada segi sabarnya yang pernah dilalui oleh saudara baru, dan macam mana saudara-saudara baru kita ni hadapi kesusahan dalam ujian tu ataupun kesabaran dalam ujian tu, Puan. Kalau ditanya kepada saya kan, apa cabaran yang paling besar bila menjadi seorang mualaf ni? Bila kita cakap pasal saudara baru yang baru, sebenarnya semua ujian itu ada besar bagi dia orang, bagi kami ketika itu. Dia macam mungkin kita nampak dia kecil, tapi sebenarnya apabila dia telah menjadi saudara baru, sebab untuk dia benar-benar memahami yang ini semua adalah ujian daripada Tuhan kan. Dia ada di saya mungkin rasakan waktu itu kami berada di satu persimpangan di antara dia di satu persimpangan yang kita sedang merasakan sesuatu yang kalau mungkin saya bukan Islam, mungkin saya telah tidak ada di sini ni. Begitulah. Sebab untuk mualaf itu dia benar-benar memahami ujian itu adalah kasih sayang tu dia agak mencabar. Jadi sebenarnya apapun ujian yang datang waktu itu semuanya sangat mencabar lah. Dia biarpun kita bilang ada mualaf yang kami jumpa kan, dia misalnya dia tidak berani mau bagi tahu dengan keluarga. Mungkin pada saya okey sejak saya bagi tahu dahulu kan. Tapi pada dia itu satu cabaran yang sangat mencabar. Dan di mualaf yang lain pula mungkin dia seorang pelajar, dia sedang belajar tetapi menemui hidayah ketika sedang dalam pengajian IPT lah terutamanya kan. Yang menanggung adalah keluarga. Tetapi dia tidak tertanggung lagi. Saya kena syahadah juga ni. Saya kena masuk Islam juga. Jadi bila dia sudah masuk Islam tu pula dia berada di persimpangan macam mana mau bagi tahu keluarga kan. Kalau saya bagi tahu nanti saya punya allowance ni kena potong. Saya tidak dapat belajar. Ada yang mualaf yang lain pula dia ada banyak isu lah. Jadi maksudnya bila saya mau cakap apa yang paling besar untuk setiap mualaf itu dia bergantung kepada keadaan seseorang mualaf itu jugalah. Tapi kalau kami di Hidayah Center Foundation kami ada buat program kenalkan Islam. So bila program kenalkan Islam ni kita memang kita jemput secara terbuka kita punya sahabat yang bukan Islam untuk kenal Islam secara harmoni. Dan yang ini ni kita memang jemput non-Muslim yang siapa yang mau tahu saja-saja tentang Islam ataupun dia ada salah faham tentang Islam atau dia ada juga di keadaan sesetengah tu yang
mereka sedang berkawan. Ya. Maksudnya mau ke arah perkahwinan lah, lelaki dan wanita Ya. agama. Jadi kita memang kita memang motivate untuk yang Ya. pasangan ini yang bukan Islam untuk kenal Islam dahulu. Maksudnya biarlah apabila dia memilih Islam itu dia kenal dia dengan kenal Islam itulah. Bukan dia maksudnya dia memilih Islam dengan kefahaman lah. So bila kita buat begini ni sebenarnya tujuan kita adalah mau menerapkan pendidikan itu daripada awal. So maksudnya di dalam program Media Center ni apabila mualaf untuk kita reduce kan kita supaya daripada awal lagi mualaf tu tahu bahawa ujian ini adalah kasih sayang dan juga dia sudah faham daripada awal. So kita buat program-program beginilah. Ya, nanti kan bila kita dengar Puan Wafat ceritakan tentang program-program itu adalah antara peranan-peranan daripada Hidayah Center. Tapi sebenarnya kita nak tahu lebih lagi. Cuma kita nak tunggu dulu sekejap, iklan dulu, yang mana kita nak rehat sebentar dan kita bagi pendengar-pendengar kita masa. Dan kepada pendengar-pendengar, kalau nak ikuti kami boleh terus ikuti kami secara langsung di live Facebook dan juga YouTube IKIM FM, ataupun boleh tinggalkan ruangan komen apa-apa persoalan ataupun terus ke talian WhatsApp kontak kami, talian 012 240 9150. Jadi terus kekal bersama kami di IKIM FM. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. IKIM FM, kembali lagi kita dalam rancangan Islam Agamaku, ujian penguat iman bersama dengan Puan Stella Stephen ataupun Nurul Wafa Abdullah yang merupakan seorang pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Kita bersama dengan secara dalam talian dan buat pendengar-pendengar kita boleh ikuti kita secara langsung di live Facebook dan juga YouTube IKIM FM, ataupun boleh terus tinggalkan komen di ruang komen ataupun di WhatsApp konti kami talian
012 240 9150. Dan daripada sahabat-sahabat Facebook kita ni, daripada Sadifah Kasim, katanya nak belajar ilmu daripada sahabat baru, saudara baru kita, Masya Allah. Dan kemudian daripada sahabat kita Julia Sanin juga turut bersama. Dan kata daripada Nur Zamani, tahniah diucapkan kepada puan, Masya Allah. Ada juga yang kata tambah ilmu dan info, belajar sepanjang hayat. Inilah apa yang diberi respon oleh pendengar-pendengar kita di Facebook secara langsung dan juga di YouTube IKIM FM. Jadi puan, insya-Allah kita nak sambung persoalan kita yang mana kita bercerita tentang ujian ni kan puan. Kita ni kena bersabar, ada juga ujiannya. Jadi dalam situasi diuji tu kan puan, macam mana ataupun apakah amalan yang boleh dilakukan, pendekatan yang boleh membantu untuk seseorang tu dia sabar dan tak goyah iman dia ni. Terutama sekali kan dengan saudara baru kita ni kan, kehidupan dia yang pada sebelum Islam tu lain, dah masuk Islam tu lain. Jadi macam mana dia punya ujian tu puan? Okay. Saya kongsikan yang paling mudah untuk diamalkan para mu'alaf lah kan. Yang pertama, apabila kita diuji lah, mungkin yang paling mudah kita istighfar lah. Apabila kita istighfar tu kan, paling mudah kita istighfar, kemudian dia akan sebenarnya ini pun yang saya diajar oleh sahabat-sahabat saya lah. Biarpun kita ini orang yang mungkin berada di lapangan dakwah, sebenarnya kita pun manusia juga. Dan kemudian macam contoh keluarga saya sendiri pun, dalam keluarga saya boleh katakan mungkin 1% lah yang Islam, yang lain tidak kan. Jadi kadang-kadang ada kita punya ujian itu yang mungkin apabila kita berkongsi dengan keluarga, mungkin dia bukan tidak sesuai, tetapi dia macam kadang-kadang kita perlukan pandangan yang Islamik lah, begitu. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sendiri pun selalu ingatkanlah yang paling mudah adalah istighfar lah. Apabila kita istighfar, kita akan menurunkan kita punya rasa kekecewaan kan. Dan kemudian dirikanlah solat, ataupun paling mudah doa saja. Ada kisah kawan saya sendiri. Kalau kawan saya sedang mendengar sekarang, minta maaf saya terpaksa ceritakan kisah ini. Saya rasa dia sangat berguna untuk mu'alaf kan. Diceritakanlah pada awal pengislaman dia, dia sangat mahu berdoa, mahu sembahyang, bukan berdoa, mahu solat. Tapi dia tidak tahu solat, dan tidak tahu kepada siapa dia mau minta ajarkan kan. Kemudian diambil buku Mari Belajar Solat, dia mulakan dengan berwuduk sampai basah-basah bukunya, sebab dia tengok buku kan untuk belajar berwuduk. Dan kemudian bila mu'alaf yang baru ni tengok buku Mari Belajar Sembahyang tu, dia jadi buta. Kami ni jadi buta. Dia macam biarpun bahasa Melayu ada ataupun dirumi kan, kita buta juga kan, sebab kita tidak faham apa sebenarnya rakaat itu. Ada perkataan-perkataan yang kita tidak tahu. Jadi sahabat saya tu dia cakap, saya tidak tahu membuat apa, saya hanya tidak tahulah betul ataupun tidak wuduk itu. Kemudian saya hanya duduk di kain sejadah, di kain sejadah itu dengan telekung, dan kemudian saya duduk dan berdoa kepada Allah. Minta sajalah dengan Allah. Maksudnya untuk saudara baharu kan, kalau baharu betul-betul dia baru saja, solatnya pun tidak tahu juga kan. Dia tidak tahu macam mana mau melaksanakan solat. Yang dia hanya tahu berdoa saja. Berdoa, minta sama Allah. Jadi minta sajalah waktu itu dengan Allah kan. Dan kemudian yang ketiga adalah sentiasalah bersangka baik dengan Allah. Ujian ini kadang-kadang selalunya bila kita diuji, kita akan selalu menyalahkan dulu. Di dunia ini pun kita menyalahkan dulu. Kemudian bila kita diuji pula, kita akan cakap, Allah, kenapa buat saya begini ni Allah? Saya ini orang yang baik ni Allah. Apa saya buat ni? Ya Allah, adakah saya ni macam terlalu jahat betul? Kenapa Allah uji saya macam ni kan?
jarang sekali kita mau sangka baik dulu kan. Jadi ini mungkin saya mau mengingatkan untuk diri saya dan semua jugalah, kita sangka baik dengan Allah. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya, carilah community. Kepada para mualaf, cari community. Sebab kebanyakan kita melangkah memilih untuk menyebut syahadah itu sendiri. Siapa lagi yang mau bersama dengan kita melainkan community yang memang memahami kita. Kami di Hidayah Center Foundation Sabah, kami ada buat sesi kelas lah untuk mualaf. Dan kalau ada orang yang baru mau kenal Islam, kami akan ajak untuk berkenalan dengan community ini. Dan kemudian akan dikongsilah, diorang akan berkongsilah antara ujian awal-awal diorang ni lah. Jadi apabila mereka berkongsi ni, yang tadi tu mualaf yang baharu tu, dia akan merasakan sesuatu yang mungkin ada ujian yang lebih kurang sama. Jadi dia mendapat inspirasi lah mungkin daripada kisah-kisah itu. Jadi itulah ada 4 lah. Yang pertama adalah istighfar, kemudian doa atau solat ataupun doa. Yang ketiga sangka baik dengan Allah, dan yang keempat adalah carilah community. Bila Puan Wafat sebut tentang community kan, macam di Hidayah Center sendiri, mesti ada community yang diperkenalkan, bagi kenal kawan-kawan dan sebagainya. Selain daripada itu, apa lagi yang Hidayah Center ni mampu untuk membantu bagi menguatkan iman saudara baru kita ni yang tengah dalam melalui ujian hidup yang mungkin susah bagi dia? Ini pertama sekali saya rasa saya mengucapkan syukurlah kepada semua yang telah menyokong Hidayah Center Foundation. Sebenarnya kami tidak boleh melakukannya sendiri. Jadi semua yang telah menyokong bersama-sama dengan Hidayah Center Foundation ini telah banyak menyumbang kepada dana, tenaga, masa, doa. Masa itu termasuk dia punya diri sendirilah, menyertai kita kan, untuk menyantuni mualaf ini. Jadi tanpa penyokong-penyokong ini, sebenarnya kami di Hidayah Center Foundation pastilah tidak boleh mengamalkan. Sebab kami di Sabah sebenarnya kami ada tagline, tagline kalau di untuk mualaf ni, kita we touch, we care and we stay. Jadi tanpa penyokong semua ini, rasanya kami tidak mampulah untuk mungkin kita mampu untuk touch, tapi kami tidak mampu untuk care and stay bersama-sama mualaf santunan ini sampai mereka ini betul-betul kuatlah. Dan yang kedua adalah kami punya inilah semua yang telah bersama dengan kami sebagai sukarelawan ataupun di Center Foundation, kami panggil sebagai rakan hidayah terlatih yang sama-sama menyantuni mualaf inilah. Jadi kalau tanpa sukarelawan ini yang suka dan rela membantu dengan pegawai-pegawai sepenuh masa Hidayah Center Foundation di seluruh Malaysia ni, mestilah patah emosi, patah tulang kan tanpa bantuan para sukarelawan ini. Jadi kalau macam di Hidayah Center Foundation, kita memang ada buat kelas untuk penyantuni mereka semua ni kan, kelas untuk mualaf, dan kemudian jika ada bantuan yang disalurkan untuk minta kami salurkan, kita salurkan. Dan sebenarnya inilah 2 elemen yang paling penting. Tanpa penyokong yang menyumbang dana, masa, tenaga, dan juga sama-sama menyumbang emosi kan untuk dikorbankan. Dan kemudian itulah para sukarelawan yang memang bersama dengan kami. Itulah antara ujian dan juga apa yang dilakukan oleh Hidayah Center untuk bantu saudara-saudara baru yang perlukan bantuan dan juga sokongan daripada kita semua. Dan insya-Allah selepas ini kita akan dengarkan kata-kata mutiara daripada Puan Stella, insya-Allah. Jadi terus bersama dengan kami di IKIM FM. Apabila Malaysia sudah mula berada dalam landasan negara tua dan fenomena kematian sunyi ini boleh menjadi umpama kanser yang membunuh kalau kita tidak ambil langkah yang sepatutnya. Satu lagi tentang perlindungan belia, kita pula ada mungkin boleh dicadangkan kota
pengambilan dan juga laluan kerjaya. Jika usia bersara itu dilanjutkan, kerajaan dan sektor swasta dia perlu tambah kuota pengambilan graduan. Dengarkan Inspirasi Ilmu Selasa 12.15 minit tengah hari. Ekonomi dan kemasyarakatan hanya di IKIM FM. IKIM FM, Ashraf Jalil dalam rancangan Islam Agamaku yang mana kita membincangkan tentang tajuk ujian penguat iman bersama dengan tetamu jemputan kita yang jauh sebenarnya. Kita bersama dengan kita dengan secara dalam talian, iaitu Puan Stella Stephen ataupun Nur Wafa Abdullah, iaitu merupakan seorang pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Tadi kita dah dengarkan tentang bagaimana Hidayah Center ni dia membantu mualaf baru ni untuk ada komuniti kawan-kawan, sahabat yang boleh menyokong. Dan insya-Allah mungkin daripada Puan Wafa ataupun Puan Stella, daripada sudut dakwahnya, beri kata-kata mutiara bagaimana kita ni boleh menyampaikan bahawa ujian tu adalah sebenarnya tanda yang Allah ni sayang pada kita. Tanda Allah ni kasih pada kita, bukan sekadar yang ujian ni susah semata-mata, Puan. Okey. Saya rasa ini saya mau bagi sangat ringkas saja macam mana ujian ini ada dakwahnya di situ kan. Jadi ujian ini sebenarnya kepada fitrah itu sendiri. Ya. Ujian ataupun kita dalam alam saya terpelik, minta maaf. Ujian ini sebenarnya Puan? pencetus Puan? Ya, Puan. kepada fitrah kita, manusia mencari Tuhan. Ya, Puan. Kenapa saya kata ujian ni? Sebenarnya kita contohlah dalam sebuah satu kapal terbang lah. Ya. Nampaknya Puan kita mungkin ada masalah lain di Kota Kinabalu sana. Tapi tak apa, kita masih lagi menunggu daripada Puan Stella Stephen kita ataupun Puan Wafa untuk menyampaikan yang bahawa kita akan menjadi orang yang baik, insya-Allah. Saya terputus kah? Ya, Puan. Okey dah, Puan. Boleh, Puan? Baik, mungkin kita nak bantu untuk Puan Wafa untuk mungkin masalah lain. Jadi insya-Allah kita akan tunggu Puan untuk sementara tu tunggu daripada komen anda semua di Facebook. Katanya ramai yang bersama dengan kita sebenarnya secara dalam talian ni. Antaranya daripada Julia Sanin, Hassah Hashim, Harmid Junik Junior, juga ada Zul Azri Dahim dan juga Nur Zamani. Ramai sebenarnya yang nak bersama-sama dengarkan kisah tentang saudara baru kita, insya-Allah. Jadi Puan, boleh Puan? Okey dah Puan, boleh ya? Jadi insya-Allah bila kita cerita okey, sudahkah? Kan masih saya terputus-putus lagi? Okey, alhamdulillah boleh Puan. Minta maaf. Tak apa. Biasalah. Kita kalau online tu macam tu lah Puan ya. Kan, buat kata Puan, saya di sebelah sini, Puan di sebelah sana, kita merintah laut. Masya Allah. Ya Puan, jadi boleh kita nak dengarkan mungkin ada kata-kata ataupun nasihat kepada masyarakat. Biar lagi kita semua ni faham untuk kita sokong dan menjadi antara orang yang bantu saudara baru kita ni yang diuji dalam perjalanan iman mereka Puan, insya-Allah. Boleh Puan dengar Puan Minta maaf, boleh ulang semula tadi? Saya macam terputus tadi. Ya. Mana kata apa nasihat kepada kami semua ni sebagai masyarakat umum untuk lebih faham dan juga kenapa kami ni perlu menjadi orang yang menyokong saudara baru ni yang sedang diuji dalam perjalanan iman mereka Puan.
Okey, baik. Um, okay. Mu'alaf ni dia memang perlu santunan berterusan lah Ya. untuk memahami dia punya life purpose. Dia punya life Ya. purpose kan. Dia sudah jumpa, Ya. kami ni sudah jumpa tujuan hidup. Tapi untuk memahami tujuan hidup tu, dia macam kami ni macam orang yang baru. Mungkin kalau orang yang telah telah kami menjumpai Islam tu kadang-kadang di umur yang lewat-lewat sudah kan. So maksudnya untuk kami benar-benar memahami tu dia memang mengambil masa lah. Jadi sebenarnya harapan kepada masyarakat sendiri, terutamanya masyarakat Islam, sabarlah, bimbinglah, sokonglah dan juga motivatelah kepada para mu'alaf ini. Jadi kalau macam di Hidayah Center Foundation, sebenarnya kami ada menawarkan ruang pahala bersamalah untuk ada 4 perkara. Kami panggil dia DTKL, iaitu dakwah, tarbiyah, DTKL, dakwah, tarbiyah, kebajikan dan juga latihan. Jadi untuk keempat perkara ini kami membuka ruang pahala. Mungkin saya tidak boleh share terlalu detail kan, tetapi saya menjemputlah semua untuk masuk ke boleh cari kami di website Hidayah Center Foundation atau di pelbagai media sosial Hidayah Center Foundation untuk melihat apa Hidayah Center Foundation buatlah. So di sini kami menyediakan ruang pahala bersama untuk sama-sama menyumbang supaya kita boleh terus menyantuni mu'alaf ini sendiri sampai dia betul-betul mandiri lah. Dan kemudian saya mau kongsikan juga untuk yang paling terdekat ini, sebenarnya Hidayah Center Foundation sekarang sedang menawarkan ataupun membuka ruang kepada seluruh masyarakat Islam untuk mengambil bahagian dalam program Korban for Mu'alaf. So program Korban for Mu'alaf ni sebenarnya kami melaksanakan satu Malaysia, tapi kalau macam di Sabah kami akan buat di 7 kawasan di Sabah itu sendirilah. Dan memang saya pun sendiri, saya rasa ini tahun ke-10 saya sudah mahir, sudah memegang pisau memotong untuk kita tidak lama menyembelih haiwan korban, lembu ataupun kerbau kan. Tetapi saya sudah mungkin saya sudah mahir lah mau menghiris dagingnya, mau menimbang itulah, sebab ini sudah 10 tahun sudah kita buat kan. So mari kami masih membuka lagi ruang-ruang untuk diambil bahagian. Marilah joinlah untuk di Sabah. Sebab kalau di Sabah ni dia pasti sangat meriah. Sebenarnya saya tidak puas hati. Tadi saya mau ceritakan satu kisah yang soalan sebelum ni. Tapi memandangkan lain okey, bolehkah bagi saya sedikit masa untuk saya kongsikan? Boleh Puan. Mungkin perkongsian itu boleh jadi orang kata sebagai penutup pengajaran untuk kita semua Puan, insya-Allah. Okey, betul. Begini, jadi tadi soalannya ni bagaimana kita melihat ujian ini sebagai satu dakwah kan. Jadi ujian itu sebenarnya dia pencetus kepada fitrah kita manusia ini mencari Tuhan itu sendirilah. Tidak kira siapa kita pun, apa agama kita pun, misalnya kita dalam satu kesusahan, contohlah kita diletakkan kita berada dalam satu kapal, bot lah, dalam satu bot dan tiba-tiba bot itu karam. Apapun kita, siapapun kita, apapun agama kita, kalau kita sedang dalam terdesak waktu yang sangat kritikal waktu itu, siapa kita minta tolong? Jiwa kita pasti akan memanggil, Tuhan tolonglah saya, kan? Jadi apapun kepercayaannya mesti dia akan disebut Tuhan tolonglah saya. Maksudnya sebenarnya di waktu ketika ujian itu fitrah kita itu memang sudah memang mencari kepada Tuhan itu sendiri. Jadi saya rasa itulah sebagai penutup untuk perkongsian saya hari ini. Masya Allah, kita dengarkan kisah tentang saudara baru kita, bagaimana jiwa mereka menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk bantu mereka agar mereka ini terus kuat imannya Puan, agar ujian-ujian ini menjadi satu jalan untuk darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami di IKIM mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Stella Stephen atau Puan Nur Wafa Abdullah, iaitu pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation
Kota Kinabalu untuk rancangan Islam Agamaku pada minggu ini. Sekali lagi kami ucapkan buat puan yang jauh di Borneo sana, ya, jauhnya kita ke sini tetapi dekatnya kita kerana agama Islam, insya-Allah. Jadi buat pendengar-pendengar, semoga ini menjadi pengajaran untuk kita semua dan terus menjadi penguat kita untuk menjadi Islam yang sejati pada masa akan datang. Jadi terus kekal bersama dengan kami di IKIM FM. Rancangan itu tadi diterbitkan dengan kerjasama Wakaf IKIM.